Memandangkan tak lama lagi kita berpuasa, jadi hari ni kita nak share lah cara buat kuih bengke Kemboja. Kuih ni memang ramai peminat dia ya. Jom Cak Ni tunjukkan cara Cak Ni buat bengke Kemboja pandan. Jom. Sini kita ada 2 cawan tepung, 1 liter santan, dari sebiji kelapa, 4 biji telur ayam, sedikit garam, gula 1 cawan, dan air pandan pun 1 cawan. Okey, kita masukkan tepung gandum dulu, gula, ini garam. Kita masukkan air daun pandan ni sebanyak 1 cawan, tuang dia semua. Kita masukkan telur, kita masukkan santan. Kita masukkan pewarna hijau. Barulah kita tapis. Okey, kita panaskan acuan kita ni dulu. Bila acuan kita dah panas, kita sapukan dengan minyak supaya nanti dia tak melekat. Okey, bila panas kita tuangkan adunan kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita taburkan biji-bijian. Bagi dia garing tepi ni dulu, baru kita masukkan dalam oven. Kita masukkan dalam oven setengah jam dengan suhu 180 darjah Celsius. Okey, dah pun masak. Sekarang kita tunggukan kuih kita ni sejuk, baru kita keluarkan daripada bekas dia ni. Ni dah sejuk, bolehlah kita keluarkan daripada acuan. Dah pun sejuk, bolehlah kita potong. Kalau panas-panas jangan potong, dia lembik, lebak semua. Macam ni lah bahudu Kemboja kita ya. Alhamdulillah. Yang mana puasa bolehlah berbuka puasa buat kuih ni. Kuih ni senang buatnya, tak ada susah mana pun. Janji ada santan dan telur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dulu. Selamat mencuba ya.